Apa tanda-tanda orang solat khusyuk? Salah satu Tuhan bagi tahu, di luar solat dia tak buat benda-benda yang tak ada faedah. Bersembah kosong kan, buat bunga telur kan, hias rumah dengan bunga-bunga plastik kan. Ada faedah tak? Ha? Ada faedah? Apa dia? Oh, nampak cantik. Bunga tu nampak cantik supaya tenang lah. Saya nak tanya, mana lebih baik masa kita duk hias bunga tu dengan kita hafal Quran supaya dalam solat kita baca surah baru? Mana lebih baik? Mana lebih khusyuk? Ha? Oh, masa lepas hias bunga hafal Quran. Tapi biasa tak menjadilah. Dah 20 tahun kan buat macam. Biasa tak menjadi. Yang menjadi hias bunga. Hafal Quran tak jadi-jadi. Betul tak? Betul. Tak ada surah baru, tak ada ayat baru. Bunga baru je ya? Okey? Ni tengok orang yang khusyuk dalam solat, fikirannya fokus pada apa? Pada Tuhan. Benda yang besar, benda yang penting. Benda yang lara dunia langsung tak masuk dalam kepala dia. Kalau masuk dia tepis. Sebab apa? Dunia, harta, anak semua melarakan dia. Jadi dalam solat dia fokus benda yang penting sahaja. Maka di luar solat pun dia hanya fokus pada benda yang penting sahaja. Benda lara tak ada. Kalau nak sembah-sembah kosong, minta maaf. Minta maaf. Kadang-kadang dengan bersembah kosong mengganggu solat saya. Betul tak? Sembah setengah jam, lepas tu solat 5 minit. Dia ingat apa? Yang bersembah tadi tak habis, ada sikit lah. Betul tak? Kadang-kadang kita tak perasan yang mengacau kita dalam solat yang kita duk buat di luar solat tu. Betul kan? Kadang-kadang masak tak sedap, lepas tu buat lagi tak sedap, buat lagi, lepas tu dia baru solat. Lepas solat dia fikir apa? Aku nak buat juga lepas ni, bagi betul-betul sedap. Habis. Cuba bayangkan kalau kita buat solat macam tu. Solat tak khusyuk, aku nak solat lagi. Solat tak khusyuk, nak solat lagi. Akhirnya cantik tak solat? Cantik lah. Tapi solat tak cantik, yang cantik masakan. Okey? Jadi nak tanda kita solat khusyuk, tengok di luar solat. Ada tak benda yang lara kita mesti buat? Sama ada percakapan ataupun perbuatan. Perbuatan apa dah? Contoh dia simpan stem-stem lama. Itu lara kan? Dia simpan benda-benda antik. Itu benda-benda lara, tak ada faedah. Okey? Okey kita? Ha? Apa hobi. Ya Allah. Hobi kumpul stem lama. Alangkah baiknya kalau hobi ialah solat khusyuk. Sebab itulah rumah Nabi banyak tak stem-stem lama? Ada tak barang-barang antik? Ada tak bunga-bunga? Tak ada. Bahkan kain yang bercorak pun mengganggu, Nabi suruh buangkan. Sebab apa? Benda tu melara dan mengganggu salat Nabi. Boleh faham? Kita kadang-kadang benda tu kita tak perasan. Sebab apa? Sebab apa? Ha? Sebab salat kita memang tak khusyuk. Orang yang salat khusyuk macam Nabi, ada sikit je memang tersentuh. Terganggu sikit je, memang dia terasa tak khusyuk. Sebab solat Nabi khusyuk. Tapi kalau solat kita tak khusyuk, bukan corak sikit je. Satu rumah penuh dengan corak pun tak terganggu. Sebab solat memang tak khusyuk. Boleh faham? Kadang-kadang kita solat tengah TV terpasang kan? Tengah terpasang TV, kita tak kisah pun. Makna apa? Solat kita memang tak khusyuk, kita tak sensitif. Ada seorang Imam Ahmad Ibn Hanbal, bila nak solat, dia pastikan semua depan mata dia semua putih. Semua putih. Kalau ada kurang angka, dia tutup. Sebab apa? Kadang-kadang corak, kadang-kadang warna, bila tertengok, terlintas. Bila terlintas, dia nak berfikir. Kan, cantiknya. Tapi kalau putih, tak ada. Kan? Kita kadang-kadang solat sejadah tu 3 lapis. Tapi tak khusyuk juga. Sampai sujud tenggelam muka.